Ush, bapak kuat. Hari ni Kak Cham Melaya berada di Malaysian Auto Show 2025. Hari ni kita nak tengok pengeluar lampu nombor 1 dunia. Dah 110 tahun dah, iaitu Osram. Osram ni dah ada 110 tahun dekat market. Dan dia adalah pembekal OEM untuk jenama brand-brand kereta terkemuka dunia. So inilah dia lampu terkini daripada Osram. So ada 3 model lah untuk korang pilih. Ini adalah basic. Alright, basic ni dekat sini diorang jual RM95 saja. Kalau korang cari lebih berkuasa lagi daripada Osram ni, okey, dia ada ni. Okey, LE Driving HL XLZ 3.0. Ini adalah upgrade lah daripada 2.0 yang dilancarkan sebelum ni. Okey, ini lagi berkuasa lah, 50 watt, dan ini lebih berkuasa daripada yang tadi lah. Dan kalau korang nak premium lagi, ini adalah yang paling premium. Okey, Osram LED Driving HL Premium untuk kereta korang. Okey, lampu ni sebenarnya, okey, kalau korang punya kereta biasa tu, okey, 3000K je, 3000K. Ini 6000K. Okey, ini adalah standard halogen. Okey, lampu kita yang biasa. Okey, ini lagi terang lah daripada ni. Okey, ini adalah fog breaker. Okey, ini kalau kita hujan semua kan memang sesuai lah. Dia kuning sikit. Ini satu lagi, cool blue. Osram ni banyak keluar lampu, tapi memang sinonim Osram ni dengan lampu. Okey, tapi korang tahu tak? Diorang ada keluarkan wiper juga tau Osram ni. Saya pun tak tahu yang sebenarnya Osram ni dah ada wiper. Wiper ni dah ada dalam market dah. Okey, untuk wiper diorang ada Premier Conventional dan juga Premier Hybrid. So untuk wiper ni korang boleh pilih saiz korang daripada 17, 18, 19, 8, 30. Jangan salah saiz guys. Untuk wiper Premier Conventional pun ada 12 sampai 28 saiz. Okey, so ini adalah Premier Hybrid. Okey, so kita tengok. Okey, ada hard shell. Okey, ini berbeza lah dengan conventional punya wiper. Berbeza. Dan dia menggunakan nanotech. Ini pula wiper biasa kita lah. Alright, nampak tu design dia sama macam conventional wiper. Dua-dua ni pun menggunakan teknologi nanotech. So Osram ni daripada lampu je dia buat. Okey, dah beralih kepada wiper dan banyak lagi barang-barang otomotif. Okey, ada horn juga weh. Ada juga horn. Osram dah keluarkan horn. Daripada lampu 110 tahun dia nak buat horn dengan wiper. Sini korang boleh test weh. So ni adalah model OHT 75 dan OHT 75 ni dekat sini RM39. Dan ini pula model OHT 88. Okey, so kita test mana satu lagi kuat. Okey, kita try ni dulu. Ini model 88. Ini model 75. Okey. Semua ni lagi kuat guys. Mana lagi kuat? Rasanya ni lagi kuat kan? Ini model lama. Okey, tapi kita test juga. Wah, ni bunyi dia lain lah. Tapi saya rasa memang 88 ni lagi kuat. Okey, RM29 je guys. Tapi tu harga event lah. Harga kat luar mesti dia tambah lagi dan akan mahal lagi. Jangan korang tak tahu tau, Osram dah launch, okey, bateri ni dah launch dah pada Malaysia Auto Show 2025, tapi available pada public Jun atau Julai 2025. okey. So nantikan bateri maintenance free daripada Osram. Daripada saiz besar, kecil, semua ada guys. Osram, bukan lampu je weh. So guys, kalau korang berminat nak dapatkan barang Osram, okey, macam wiper, lampu atau horn tu, korang boleh dapatkan dekat authorized dealer dia orang lah, okey, dekat Rimbunan Kuasa. Dan ini authorized dealer dia lah. Okey, banyaknya adalah authorized untuk Mercedes dan BMW. Okey, jangan risau. Ini semua adalah authorized untuk genuine dan OEM parts. Okey, ini dah launch tapi tak keluar lagi, tak available ke public lagi. So tunggulah. So dapatkan Osram punya free battery. Bukan free battery, maintenance free battery. Maintenance free battery, free maintenance. Okey, bukan free battery.